Nabi kata dekat Ammar bin Yasir dan Ali bin Abi Talib. Nabi kata, hampa dua-dua hampa mau dah aku nak cerita dekat hampa, ada dua orang laki-laki yang cukup jahat dalam dunia ni. Ashqa daripada perkataan syaqi. Syaqi, jangan bubuh nama anak Syaqi. Syauqi tak apa, Syaqi tak boleh. Syaqi ni maksud dia apa? Jahat. Nabi kata, hampa mau dah aku nak cerita dekat hampa manusia, dua orang laki-laki yang cukup jahat. Qulna bala ya Rasulullah. Ammar dengan Ali bin Abi Talib kata, ya, kami nak tahu siapa dia yang paling jahat tu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Yang pertama, Uhaimir Thamud. Nabi kata yang pertama, Uhaimir. Dia ni daripada Samud. Samud ni siapa? Umat Nabi Allah Saleh alaihi salam. Siapa Uhaimir ni siapa? Yang bangkit di depan Nabi Saleh. Bila Nabi Saleh kata ni unta Allah. Allah hantar mai sebagai unta mukjizat. Hampa jangan kacau dia. Biar pikat dia nak pergi minum, dia nak pergi apa tak mana. Hak bangkit kata dekat Nabi Saleh tu, dia kata aku akan sembelih unta ni. Siapa dia ni? Dia ni lah Uhaimir. Nabi SAW sebut nama dia, sedangkan Nabi yang last sekali. Nabi Saleh duduk ada di atas tu, tapi Nabi sebut nama dia ni, nama laki-laki jahat ni. Nabi sebut di depan Ali bin Abi Talib dan di depan Ammar bin Yasir. Nabi sebut nama Uhaimir ni. Yang kedua, Nabi kata, walladhi yadribuka ya Ali ala hadhihi, yakni qarnah. Nabi kata orang yang kedua yang paling jahat dalam dunia, Nabi kata ialah orang yang guna pedang katuk kepala hang. Dia kata dekat Sayyidina Ali. Benda tu tak jadi lagi, tuan-tuan. Nabi SAW sudah sebut. Maknanya Nabi nak abang kat Sayyidina Ali, Ali jaga baik-baik, hang akan jumpa benda ni. Satu orang laki-laki mai, kemudian dengan parang dia parah kepala Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dalam syarah cerita apa? Kena rebeh ni sebelah ni, makan sebelah ni Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nabi SAW kata laki-laki itu laki-laki jahat dalam dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Siapa tuan-tuan laki-laki yang kedua yang jahat ni? Siapa dia? Abdul Rahman bin Muljam, ataupun dikenali dengan nama Ibnu Muljam. Tuan-tuan, siapa dia Abdul Rahman bin Muljam ni? Siapa dia Ibnu Muljam ni? Orang jahat ke? No. Bila baca kisah Abdul Rahman bin Muljam, orang yang bertanggungjawab bunuh Sayyidina Ali ni. Waktu Sayyidina Ali keluar daripada rumah, masa tu Sayyidina Ali jadi khalifah. Dia keluar daripada rumah nak pergi sembahyang subuh. Dia tunggu. Bila Ali keluar je, dia main dengan parang dia, sambil dia takbir dan sambil dia baca ayat Quran daripada surah Al-Baqarah, dia bagi Sayyidina Ali. Siapa dia ni? Abdul Rahman bin Muljam ni yang sanggup pi bunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang Ali ini bukan sahaja sepupu Nabi, bukan sahaja dia ni anak Abu Talib, bahkan dia menantu Nabi SAW dan sepupu Nabi SAW. Dia sahabat yang kedua masuk Islam selepas daripada Khadijah binti Khuwailid. Bila Nabi jadi Nabi, orang hak pertama Islam di depan Nabi ialah Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, Ali bin Abi Talib. Yang Nabi SAW kata, Ali ni minni. Nabi kata, Ali ni daripada keluarga aku. Dia boleh pergi bunuh Sayyidina Ali sambil baca Quran, dia bunuh. Abdul Rahman bin Muljam ini, dia Ahlul Quran. Abdul Rahman bin Muljam ataupun Ibnu Muljam yang bunuh Sayyidina Ali ni, dia ni Ahlul Quran. Dia alim Al-Quran. Bahkan semua orang mengiktiraf dia, termasuk Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Abdul Rahman bin Muljam ni satu orang abid, satu orang yang cukup kuat ibadah. Siangnya puasa, malamnya qiyam. Oi, tuan-tuan, takut tuan-tuan. Cuma masalah dia ni, dia tidak cukup faham tentang agama. Alim Quran tu satu bab, faham agama tu satu bab. Nampak tuan? Jangan salah faham. So kita doa lepas habis kuliah, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Kita minta, ya Allah, ya Tuhan, bagilah kami ini jadi faqih, jadi faham agama. Kita nak kena faham agama macam mana yang Nabi mau kita faham. Kita tidak boleh faham agama mengikut faham kepala otak kita. Kita kena faham agama mengikut macam Nabi mau kita faham. Bila kita silap ambil jalan, kita rasa macam kita religious. Kita rasa macam kita orang yang beragama. Rupa-rupanya fahaman kita silap. Bukti dia Abdul Rahman bin Muljam. Dia seorang mukri'. Mukri' ni gelaran kepada orang yang ahli dalam baca Quran dan Quran ni. Dia mengajar Quran kepada sahabat-sahabat. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu recognize dia. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kira mengiktiraf dari segi keilmuan Abdul Rahman bin Muljam dalam bidang Quran. Maka Sayyidina Umar hantar Abdul Rahman bin Muljam sebagai wakil kerajaan Islam di Madinah, hantar dia pergi ke Mesir untuk mengajar Quran di Mesir. Pada masa tu Gubernur Mesir ialah Amru bin Al-As, sahabat Nabi. Dia Gubernur Mesir. Amru tulis surat kepada Sayyidina Umar. Dia kata tak ada ke siapa-siapa yang alim, yang mukri' Quran, hantar mai. Dia kata aku perlu orang macam ni di Mesir untuk nak ajak Quran kepada orang Mesir. Dan ramai-ramai hak ada. Umar pilih Abdul Rahman bin Muljam, hak bunuh Sayyidina Ali ni. Pasal apa? Pasal keilmuan dia di dalam Al-Quran diiktiraf oleh siapa? Oleh Umar bin Al-Khattab. Orang hebat tuan-tuan. Masa dia dihantar nak pergi ke Mesir tu, Umar tulis surat. Tulis surat, bawa bagi dekat Gubernur Mesir kepada Amru bin Al-As. Bagi surat daripada Amirul Mukminin, khalifah pada masa itu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dalam surat tu Umar tulis apa? Umar kata, aku kirim kepada kamu satu orang yang saleh, iaitu Abdul Rahman bin Muljam. Umar tulis dalam surat tu, tolong muliakan dia. Sayyidina Umar tulis dalam surat dekat Amru bin Al-As, tolong muliakan Abdul Rahman bin Muljam ini. Sediakan satu rumah untuk dia tinggal dan menjadi tempat untuk penduduk Mesir belajar Quran daripada dia. Umar tulis surat macam tu. Makna bukan setakat mengiktiraf, disertai dengan satu surat terhadap dia. Dan Abdul Rahman bin Muljam bila sampai di Mesir, dia mengajar orang Mesir dan sebagainya. Dalam pada dia duduk di Mesir tuan-tuan, tiba-tiba masuk dalam otak dia pemikiran dan fahaman Khawarij. Masuk dalam kepala dia. Dia mula duk jadi tak setuju dengan khalifah-khalifah Islam. Dia dah mula dah. Sebab apa? Benda ni dah doktrin masuk. Benda ni dah doktrin masuk dalam kepala dia. Dan akhirnya dia terpengaruh dengan fahaman Khawarij. Khawarij ni tuan-tuan, mereka ni siapa? Golongan Khawarij ni. Khawarij ni dia siapa pun dia tak setuju. Hamai siapa pun semua dia tak setuju. Dia yang betul. Ini Khawarij. Benda tu masuk dalam kepala Abdul Rahman bin Muljam, yang kita cerita hebat dia, yang kita cerita dia diiktiraf oleh sahabat-sahabat, oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu.